cakap je lah. Entahlah ini. Tapi polis akan datang rumah ini. Nanti Annie tahulah. Polis nak datang rumah? Nak buat apa? Ada yang diorang nak tanya. Nanti Annie jawablah apa-apa yang diorang nak tahu. Annie jaga diri baik-baik tau. Kalau Annie nak apa-apa, akak ada sini. Okey, yalah. Nanti kalau apa-apa nanti saya bagi tahu. Okey. Bye. Assalamualaikum. Salam. Berapa kali dah aku email. Tak reply juga. Ni aku baru email lagi ni. Harap-harap dia reply lah. Aku sedih lah. Oh, by the way, aku dah beli tiket nak pergi Marang. Tapi kan kau dah janji kan? Aku tahu. Tapi aku tak boleh tunggulah. Dalam masa sehari macam-macam boleh jadi kat Kak Sarah. Ada 5 email berbeza, tapi tagline dia seakan-akan. So maknanya ada seorang yang ada lebih daripada satu email? Dah lah tu. Nanti saya cakap dengan Razif. Tapi aku rasa dia patut tahu. Selagi aku tak jumpa siapa yang hantar email tu kat Kak Sarah, selagi tu aku kasi set. Mana tahu dia boleh tolong kita. Aku takut kalau dia pun ada benda yang dia nak sembunyikan. Kalau dia tahu pasal email tu. Kalau boleh aku nak engkau dengan aku je yang tahu pasal email tu. Dia yakinkan Razif yang nanti terlibat. Sekarang ni dia tengah buat siasatan sendiri. Semua oranglah dituduh. Mami memang tak suka Sarah pada dulu kan? So there's a possibility that you plan all of this. Tapi dia tak tahu kan. Kalau kita dah janji nak rahsiakan perkara ni. Saya minta maaf Cik A, saya datang sini bukan untuk Cik gaduh. Saya cuma tak nak Cik A salah faham. Kami sekeluarga pun sedang cari Sarah. Kalau apa-apa yang Cik A perlukan, kalau kami boleh bantu, kami bantu. Kalau Cik A perlukan kawan untuk bercakap, call je saya. InsyaAllah.